peserta kita bagi dalam masa 5 sampai 11 minit lah untuk anda masuk ke dalam kita punya siri webinar pada kali ini. Okey, ya tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi yang nak masuk? Ya, kita tunggu beberapa lagi rakan-rakan kita untuk masuk dalam siri webinar pada kali ini.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bermula 1 minit lagi. Ya, 1 minit lagi, tepat jam 11.10 pagi, kita akan bermula dengan sesi webinar kita pada kali ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Hari ini kita akan mengikuti sesi siri webinar bertajuk Preparation Towards the MS 2702 PILAS Accreditation yang akan disampaikan oleh Teknologis Encik Muhammad Zuhairi bin Yaakob, iaitu Pegawai Sains Mikrobiologi C13 dari Hospital Sultan Ismail Johor. Siri webinar ini dibawakan khas oleh Persatuan Pegawai Sains Malaysia (PPSM). PPSM mula ditubuhkan secara rasmi 27 Oktober 2021. Ia dianggotai oleh pegawai-pegawai sains di sektor kerajaan, swasta dan institusi serta agensi di seluruh Malaysia. Baiklah, untuk perhatian para peserta, link kehadiran, feedback dan e-certificate akan diletakkan di dalam chat box 30 minit selepas webinar bermula. Untuk sebarang soalan, peserta boleh menulis di chat box. Ya. Mekar angsana pandang tak jemu, bunganya luruh ke dalam raga. Ucapan pemula restu, tanda acara baru bermula. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya ingin memperkenalkan penceramah kita pada hari ini, iaitu Teknologis Encik Muhammad Zuhairi Yaakob, merupakan pegawai sains mikrobiologi di Jabatan Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru sejak April 2021. Beliau memiliki ijazah sarjana muda sains dalam bidang mikrobiologi daripada Universiti Sains Malaysia. Beliau berpengalaman luas dalam pengurusan kualiti makmal, pernah berkhidmat sebagai timbalan pengurus kualiti iaitu dari Mei 2021 hingga Mei 2023 dan kini memegang jawatan sebagai pengurus kualiti Hospital Sultan Ismail sejak Mei 2023. Di samping itu, beliau turut dilantik sebagai penyelaras MSQH bermula Februari 2023. Beliau juga aktif sebagai juru audit dalaman MS ISO 15189 dari tahun 2021 hingga 2024 dan juru audit dalaman MSQH sejak Jun 2024. Pada tahun 2024, beliau telah dilantik sebagai panel penilai akreditasi bagi Lembaga Teknologis dan Juru Teknik Malaysia M-Board. Selain itu, di peringkat negeri Johor, beliau turut terlibat secara aktif dalam pelaksanaan akreditasi MSQH. Pengalaman bekerja beliau pula, beliau pernah berkhidmat di Hospital Umum Sarawak dari tahun 2003 sehingga 2017. Seterusnya di Hospital Tuanku Jaafar 2017 hingga 2021 dan sehingga sekarang Hospital Sultan Ismail iaitu 2021 hingga sekarang. Baiklah, kita menjemput ya Encik Teknologis Muhammad Zuhairi untuk menyampaikan siri webinar ini. Dipersilakan. Okay, terima kasih Tuan Moderator Cik Nur Syam atas panjang lebar jugalah nak kenalkan saya tu. Dan terima kasih banyak-banyak dan selain itu saya ucapkan terima kasih juga kepada Rustia, webinar PPSM kerana sudi menyebut saya untuk berkongsi ataupun share maklumat pengalaman saya tentang filat pagi ini. Dan juga paling penting dan paling utama, terima kasih juga banyak-banyak kepada semua peserta sesi webinar pagi ini kerana dapat meluangkan masa bersama-sama untuk berkongsi ilmu. Saya bukan kata saya ni expert, tetapi sekadar untuk berkongsi apa pengalaman saya dan ilmu yang saya ada kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Sebelum kita mulakan, jelas ke suara saya? Tuan Moderator boleh dengar? Suara jelas Jelas. Okey, terima kasih. So seperti mana kat slide pun nampak kalau
Tuan-tuan tengok semua, kita santai-santai. It's not a formal section today. So, kalau tengok situ, preparation towards MS 2702 accreditation. Sebab sebelum ini kita ada bengkel, okay? Kita buat bengkel di NIH kalau tak salah saya pada bulan Ogos. Okay. Selanjutan pada itu adalah juga kita dapat feedback daripada beberapa peserta yang mana mungkin mengatakan sukar, okay, ada rasa stres sikit, macam mana nak pergi dan sebagainya. Sebab saya difahamkan beberapa klinik kesihatan di seluruh negara sedang membuat persediaan, okay, untuk ke arah akreditasi MS 2702. Jadinya saya mengambil kesempatan ini seperti mana yang pihak Wuchtia webinar PPSM bagi slot kat saya, dan alhamdulillah so hari ini saya akan berkongsi how you want to go for the preparation accreditation for this standard. Okay. This is the first slide. Okay, the first slide tu saya tunjukkan gambar ini ialah supaya kita orang kata apa tahu masing-masing ke mana-mana klinik kesihatan, okay, staff mungkin rasa stres, susah nak pergi ISO, okay, dan ada confident, okay, boleh ke kita nak kan MS 2702 ni dengan staff yang tak ramai, okay, dan sebagainya, dengan kelengkapan facilities, pengetahuan pun tak ada apa itu standard ini dan sebagainya. So masing-masing mungkin rasa stres. So, hari ini saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan semua supaya kita dapat satu orang kata apa pendekatan yang mengatakan bahawa ISO ni rasa seronok, happy, okay, dan rasa confident. Sebab seperti mana yang DSM ataupun Jabatan Standard Malaysia sering ungkapkan apa dia? Ada standard untung. Okay, yang biasa kita dengar lah. So saya nak hari ni kita akan rasa bila sebut aja ISO standard dan sebagainya kita rasa seronok. Itu objektif saya. Sebab tu saya berkongsi nanti apa tips-tips yang boleh memudahkan tuan-tuan perempuan untuk pergi ke arah ISO ataupun standard MS 2702 ataupun PILAS lah, saya sebut PILAS. Dia bukan ISO tapi PILAS. Seperti mana saya katakan awal tadi, ini adalah bengkel yang kita pernah buat sebelum ni, iaitu Puan Fariza dan juga Puan Linda sebagai speaker dengan kerjasama Persatuan MLT dan juga BBKK. The standard yang kita gunakan untuk bengkel tersebut, dan ini adalah tentative program dan ikutkan jadual pada bengkel tersebut. Ia dirasmikan oleh our DG, tetapi tidak dapat hadir dan diganti oleh Timbalan Pengarah BBKK lah. Dan program ini dianjurkan bersama Persatuan Pegawai Sains Malaysia, Persatuan JTMP Malaysia dan juga BBKK KKM. Secara peringkat nasional ataupun kebangsaan ini, kalau yang tak kenal lagi, ini adalah kita punya key person di DSM, iaitu Puan Fariza dan juga Puan Sharifah Azlina, yang mana dia directly involved dalam FILAS, for this standard, untuk makluman semua. Based on kita punya, ini maklumat awal lah yang saya boleh berkongsi sebelum kita pergi direct kepada standard FILAS nanti. Pada masa bengkel tersebut, iaitu pada 26 hingga 27 Ogos di NIH, Siti Alam Selangor, kita ada dapat partisipan daripada pelbagai negeri di seluruh negara. Kalau ikutkan di sini, Kedah ada, Perak ada seperti mana yang tertera pada slide itu, Selangor pun ada, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Sabah dan Sarawak. So secara totalnya kalau ikutkan adalah sebanyak 62 KK dan PKD yang involved pada masa bengkel tersebut. Dan saya harap adalah juga hadir peserta-peserta bengkel dahulu dalam sesi webinar ini, dan you all
Yang ada tu boleh share lagi lah link, okay? Ada masa lagi. Supaya adanya kesinambungan daripada bengkel tersebut, okay? Bila hadir untuk sesi ini, tahu dah macam mana nak buat the next step dan seterusnya. KK tu dan PKD tu akan hantar wakil beberapa orang lah. Total semua saya rasa dekat dalam 100 lebih ke 200 macam tu. Okay. So ini muka-muka yang hadir pada masa itu, okay. Agak penuh juga Audi di NIH. Okay. Ini saya share jugalah gambar-gambar foto yang di-share oleh peserta. Okay. Ada juga pada Sabah Sarawak, sempat lagi ambil gambar dekat airport. Okay. Itu peserta daripada KK dan juga kalau lihat di sini, Jabatan Standard Malaysia ada jualkan standard. Okay, ini kita punya urus dia. Ini saya ada share di slide ini ialah menunjukkan bahawa pada bengkel tersebut, okay, Puan Fariza menerangkan daripada segi management, requirement dan juga technical. Banyak formula-formula dan juga dia punya step-step what to do, okay, dan sebagainya. So, ini antara nota-nota yang dicontek oleh Puan Fariza pada sepanjang bengkel tersebut lah. Sebagai kenangan to you all. Okay. As I say, okay, seperti mana saya katakan awal tadi, ini standard kita kena ada, okay, kalau kita nak pergi, wajib pakai kitab, kan? Dan ada standard untuk, okay, bukannya menyusahkan dan bukannya benda yang kita rasa macam orang kata apa, tidak ada kepentingan. Bila kita start nanti kita akan nampak kecantikan standard itu dan kecantikan bila ada akreditasi. Now we go to the next slide section, iaitu saya akan cerita, okay, apa itu secara umum, apa itu MS 2702 versi 2020 yang mana melibatkan primary healthcare laboratories requirement for quality dan competence. Cara sejarahnya lah, okay, kalau kita throwback balik, actually kalau tuan-tuan tahu, okay, ini adalah kita punya standard yang kita talking about today, okay, MS 2702, okay, 2020. Jelas yang semua, are you following? Boleh ke? Sebab saya tak nampak chat apa semua ni. Boleh dengar Syam? Boleh. Okay. Jelas. So, yang ini kita punya standard sekarang, okay. Actually, our standard 2702 ni datangnya, dia lahirnya daripada standard ini. Okay. MS ISO 15189 version ataupun versi 2014. Okay. Yang lama punya. Okay. Dia ada 50 page. Okay. Dia ada structure, management dan juga technical. Lahirlah standard ini. Dia adopt dan adapt. Okay. Dia ambil olah sikit daripada standard ini, kita draft dan kita jadikan the new standard untuk penggunaan KK di Malaysia saja. Sebab itu dia tak ada ISO. Okay, it's not international standard. Okay, it just only Malaysia requirement only. Dan untuk makluman you all, yang standard lama ini versi 2014 telah ditukar kepada versi yang baru, yang mana lab sekarang pakai yang ini. Okay. Sebab tu kalau tanya kawan-kawan dekat hospital, apa dia pakai yang ini. Dan apa requirement dia, macam-macam requirement. Nanti saya tunjuk. Okay. Berbanding dengan yang ini. This is the last requirement compared to this. Yang you all kena faham. Daripada segi muka surat pun dah tahu dah. Ini ada 62 muka surat. Ini ada 24 saja. Ini ada 50. Okay. So it's very minimum dia punya requirement. Sebab tu katakan tak susah dan juga mudah. Okay. Ini yang saya tunjukkan. Okay. Iaitu untuk standard yang lama itu. Sebab saya tak nak comparekan dengan sekarang. Okay. Nanti you all will be confused. Saya tak nak comparekan dengan 2020. Saya comparekan dengan 2014 because kita punya standard sekarang, okay, MS 2702 lahir daripada sini. Untuk standard yang ini, there are many other requirement to meet follow.
ada 16 requirement. Okay, STR ni lah, SC semua dan sebagainya. Yang you all, okay, tak ada certain requirement ni macam STR ni tak ada. Okay, they are more technical punya requirement. Kalau di hospital, dia punya requirement tu agak ketat sikit dan dia punya keperluan tu dan cara kerja dan sebagainya lagi banyak. Okay, because they have a few of requirement that needed. Sekarang kita tengok apa yang ada lagi. Okay. Ini contoh. Kalau you perasan, inilah dia yang ada structure dalam you all punya standard, which is dia ada pecahkan kepada management, okay, dan juga technical. Dia ambil daripada sini. Kalau you tengok tu lebih kurang sama je. Okay. Inilah dia apa itu STR. STR tu dia merujuk kepada setiap lab tu, patologi kimia, okey, ataupun hematologi, mikro dan sebagainya, dia ada technical requirement masing-masing. Okey, yang ini. Sebab tu agak ketat dia punya keperluan berbanding dengan jelas. Ini kita punya orang kata apa perjalanan lah, okay, perjalanan hidup bagi standard. Kalau kita faham, okay, perjalanan hidup pada standard yang mana amat berliku macam mana dia mula, okay, daripada sini request for new Malaysian standard, okay, sampailah kat sini approve, okay, macam-macam kena buat, okay, step dia satu ini. Dan daripada segi tempohnya kalau kita lihat kat sini, okay, it was started daripada 2016. Lama dah, okay, standard ni sebenarnya. How it goes, okay. Sehinggalah, okay, pada 2020, okay, BBKK request untuk establish, okay, for the KK punya standard. Nah, itulah dia MS 2702. Lepas tu, okay, MITI kena approve. And then January 2021, okay, PDG at that time. Dan pada 1st February, okay, kalau kita lihat kat sini, launch untuk Filas. Okay. Dan pada 2025, ramai dah yang nak pakai standard ini. Ada nak pergi kepada this accreditation. Okay. So, tempoh masa tu until now actually dah 9 tahun dah. Okay, dah 9 tahun. Dan bukan benda baru sebenarnya. MS2702 ini. Dia dah start lama dah. Even saya ingat saya pernah datang bengkel, okay, di Sedang tak salah saya untuk Filas ini, yang mana the talk will be given by Datuk Halimah, okay. Kita punya dulu bekas ketua perkhidmatan teknologi kebangsaan. Dia dah cerita awal daripada ni. Masa tu memang saya attend dekat Sedang. Ramai masa tu wakil-wakil pada kerajaan dan sebagainya. Tapi itulah mungkin staf lama tu mungkin dah pencen ataupun dah berpindah dah. So sekarang ni we need to start. Sebab tu kita buat balik bengkel peringkat kebangsaan di Hash pada Ogos yang lepas. Benda ni akan terus lagi orang kata apa, menarik minat semua KK go for it lah. Okay. Kita dapat berbelanja banyak mungkin sampai berjuta aku untuk KK. Okay. As a summary, macam saya katakan tadi, ini saya ambil daripada information daripada pihak Standard Malaysia. Dinyatakan kat sini mesyuarat patologi pada 13 April 2016, okay, diminta untuk membangunkan garis panduan iaitu standard bagi memastikan, okay, sama ada makmal kesihatan dan juga swasta mematuhi minimum standard, okay. Dan dia punya objektif at least, okay, minimum standard untuk pergi kepada
standard seperti mana di peringkat hospital. Itu dia punya goals, orang kata positif lah. Tapi anyhow, kalau you all dapat the minimum standard from the FILAS pun juga okay. A good start. InsyaAllah. Kemudiannya pada 2020 Februari, okay, PBKK ini meminta untuk membangunkan skim akreditasi bagi mak-mak. Itu yang pada tahun 2021 Februari tak salah saya dah berjaya launch lah. Now 2025 onward, all the facility saya harap staff-staff semua kena bekerjasama. Okay, kalau tak tahu bertanya macam mana nak pergi. Okay, kena positif, kena yakin, confident dan juga need to think that standard ni memberi orang kata membantu kita sebenarnya ni dalam perkhidmatan, okay, dalam menjalankan tugas. Bukan menyusahkan. Yang paling penting kena kita punya mindset. Okay. Seperti biasa, kalau kita pergi mana-mana KK, patient memang ramai. Okay. Kadang-kadang bila peak hour tu, okay, is the common situation kalau kita pergi ke KK. Even saya, kalau sakit pergi KK pun saya tengok kadang-kadang pun, Allah. Okay. Sebab saya duduk di luar. Okay. Di luar pintu dan sebagainya. Tak dapat duduk. Sebab ramai patient. Okay. Bila ramai patient dan juga sebagai pesakit ni, dia memang minta the good quality service untuk mereka. Okay. Sebab bagi dia orang sebagai rakyat Malaysia ni, kita sakit dan kita perlukan the best service. Okay. Untuk patient care dan juga patient safety. It's our responsible bila bekerja di fasiliti kerajaan ni, kena pastikan okay, servis yang terbaik untuk kita punya customer. Okay. Dalam orang kata apa, the whole process, okay, patient sampai okay, kepada klinik kesihatan, dia akan daftar semua, jumpa doktor dan sebagainya. Okay. All these element ada. Okay. Tetapi part of it adalah analisis. Which is go to the lab. Yang mana dia akan mengeluarkan result untuk patient, okay, sebagai diagnose supaya boleh dirawat. Bila kita sebut quality dalam standard ini, okay, ada dua elemen yang penting, okay, iaitu quality dan kompetensi. Supaya lab result yang dikeluarkan tu adalah betul dan tepat. Kita sebut, okay, quality, dia adalah bermaksud kita buat perkara yang betul, okay, the right patient for the right time and the right way. The right way ni is a SOP kita. Ataupun mungkin dalam bahasa lain kita sebut apa, arahan kerja ataupun prosedur quality dan sebagainya. So benda tu kita kena ada. Satu, kita kena ada standard ini supaya boleh menggerakkan kita punya SOP dan juga arahan kerja di fasiliti-fasiliti kesihatan. Bila patient datang, patient akan diambil sampel mereka, okay, oleh doktor ataupun kaki tangan yang berkaitan untuk kita jalankan ujian yang makmal. Okay. So bila kita jalankan ujian yang makmal, okay, result keluar. Okay. So result ini kita kena pastikan the accuracy of the result. Timeline dia. Okay. Bila tempoh masa kena keluarkan? Adakah sampai sebulan? Okay. Seminggu ataupun urgent within 1 hour dan sebagainya. And then traceability pun kena ada. Maknanya dia kalau doktor nak check semula result patient, kita boleh trace. Bukannya simpan dalam kotak, lepas tu cari-cari dekat store. Dan ada cara dia macam mana. Sebab tu dalam standard ini dinyatakan macam mana kita nak. So itu saya kata tadi, dia bukan menyusahkan, tetapi ia sebagai satu garis panduan macam mana kita nak buat kerja yang ada quality and our staff is competent to do the test. Okay. Sebab tu ia melibatkan dua elemen dalam standard ini, iaitu
quality dan competence. Competence staff lah. Satu perkara yang kita kena, orang kata apa, put in our mindset ataupun dalam erti kata lain, why kita perlukan standard ini. Kalau kita try Google, okay, ini saya ambil dekat Google. Saman memang banyak. Okay, macam-macam saman kerajaan kena. Okay. So, bila kita ada standard, kita follow SOP dan sebagainya, okay, at least for the certain issue, for the certain case, we will cover. Okay, because kita ada standard, SOP, WI kita kena follow, dan kalau kita ikut cara-cara itu, anything happen, we have a evidence. Itu yang paling penting. Dan tambahan sekarang kalau kita tengok, okay, saman-saman lawyer banyak kat luar, okay, mereka ni mencari peluang je, cari salah mana-mana yang perlu, okay, dan saman banyak juta, okay, ada 2 juta, okay, ada 1 juta, 55 juta pun ada. Kalau duit ini dijimatkan, tidak ada berlaku apa-apa cara yang tidak diingini, this money we can use for pembangunan. Okay, so kena fikir kepada sudut itu. Jangan fikir susah untuk kita dapat. Fikir yang lebih ke depan, okay, if everybody do the right way, the right things, okay, it might be help, okay, kesilapan ataupun minor things yang tidak berlaku punya customer. Dan isu-isu seperti ini tidak berlaku. Satu lagi, okay, when we talk about the lab quality management, there are many, orang kata apa, perkara yang terlibat, iaitu seperti biasa, dia ada pre-analytical, analytical, bila kita buat test itu, dan post-analytical ataupun post-analysis, which is our report ataupun our result. So, 3 elemen ini ada dalam sini, standard ini, okay, untuk memastikan kualiti, okay, dalam QMS itu, dalam sistem itu berlaku, dan competency of the staff must be met as well dalam standard ini. Okay, dia menjadi panduan sebenarnya. Jangan takut dengan buku ini. Okay, jangan seolah-olah penat dia nak baca. Faham? Tak faham boleh bertanya. Okay, dan satu lagi, ambil peluang ini, okay, untuk orang kata apa, terfaham bersama-sama apa itu dan macam mana kita nak go for akreditasi. Okay, it's not susah. Okay. Yang ini saya rasa siapa yang pergi bengkel baru-baru ini mungkin pernah dengar. Okay, IDIM. Okay, ia amat berkait rapat dengan our standard. Iaitu kalau kita sebut standard FILAS ini, okay, quality management system ataupun sering kita kata QMS, itu quality management system. This concept memang ada. Okay, memang ada sebab dia ada dalam kelas 431 dalam you punya saya, you boleh check nanti. Ada mention benda-benda ini, iaitu E, okay, E ini adalah ini, establishment. Maksud dia, kita kena establish kita punya proses kerja. Kena establish dulu kita punya cakap organisasi. Kita establish dulu kita punya cara kerja kita. Proses kerja, skop kerja dan sebagainya dalam lab tersebut. Kemudiannya, dokumentasikan semua perkara-perkara itu. Sama ada dalam AQM, sama ada dalam PK, ataupun SOP, ataupun dalam arahan kerja ataupun WI. Kena dokumentkan. Bila dah didokumentkan, okay, kita dah ada cara kerja yang boleh dirujuk, kita implement seperti mana yang didokumentkan, mana telah disahkan, authorize dokumen tersebut. Buat je seperti mana yang telah ditulis. Okay, sebab tu ISO kata mudah, buat apa yang tulis apa yang buat. Bahasa mudahnya. Implement. Okay. Lepas kita implement, paling akhir sekali ialah
Yang paling penting ialah maintain, kena maintain. Okey. Kena maintain masuk di sini ialah pastikan semua proses ini adalah dilakukan dengan tepat. Okey, dilakukan dengan tepat. Sama ada dengan cara audit, internal audit maksud saya, ataupun assessor daripada DSM datang audit kita. Untuk pastikan benda ni maintain. Okay. You boleh rujuk dalam kelas itu, dalam standard. Ini yang saya cerita tadi lah, establish tu adalah work process dan sebagainya. Okay. Dokumentasi must be documented. Okay. And satu lagi lah mungkin saya boleh share dekat dokumentasi ini, jangan always review dokumen sangat. Okay. Bila dapat, okay, kadang saya tahu mana-mana even hospital pun, okay. I think this step you can be used for the hospital also yang nak pergi pada ISO. Bila dapat dokumen satu nak buat PK lah, LTM dan sebagainya, okay, pergi cedok atau pergi ambil rujukan beberapa hospital, beberapa klinik kesihatan. Oh ni tak betul lah, kena buat macam ni. Okay. Isunya ialah kadang-kadang you asyik review dokumen untuk to be perfect, at the end, dalam tak jadi apa. Maksud saya tak jadi apa tu tak sampai proceed untuk permohonan. Paling basic dokumentasi ini ialah apa cara kerja yang you buat di lab, okay, you tulis dan itu laksanakan. Tetapi kena ada requirement yang betul lah dan standard. Cuma, okay, you ambil rujukan-rujukan daripada hospital lab-lab lain tu, okay, untuk sebagai panduan saja, bukannya 3 bulat-bulat. Kalau you 3 bulat-bulat, itu yang you pening kepala. Because every lab, they have a different capacity yang they have. Workload pun berbeza. Okay. Saya bagi satu contoh mudah. You pinjam dokumen di lab A. Dia ada, katakan dia ada 50 dokumen. Lepas tu lab C ada 30 dokumen. Lab B ada 15 dokumen. You nak ambil yang mana? You cedok semua. Itu yang you jadi pening. So you kena tengok kemampuan you nanti untuk menyediakan dokumen. Basicnya sebenarnya dokumentasi ini, apa yang you buat, you dokumenkan. Apa yang dokumenkan, itu yang you buat. Nanti bila AA, adequacy audit, assessor dan sebagainya, dia akan semak. Tugas dia akan semak ataupun dia akan membantu. Okay, sama ada cukup atau tidak requirement. Dia ada pakar-pakar auditor. Okay. So kalau tak ada cukup requirement itu, dapatlah NC. So bila dapat NC, tambah baik. Okay. ISO ini ataupun untuk akreditasi bukan kita nak perfect. It's a ongoing process. Next step macam saya kata tadi adalah implementation. Implementkan apa yang kita dah and maintain, as I mentioned. Yang ini saya kata paling sukar sebab kadang-kadang attitude staff, okay, yang kadang-kadang ada yang jenis yang tak mau dengar kata dan sebagainya. Sebagai manager ke lab head ke, kena pastilah kena ada approach yang betul lah kepada staff. Sebab kadang-kadang staff ni berbeza-beza. Okay, they approach the same for all staff. Okay. Kadang-kadang ada staff baru kita bagi train. Okay. Lepas tu staff transfer, kita dah penat-penat train, dia transfer pula. Okay. Workload increase, training dan sebagainya. So benda-benda ni yang kadang-kadang mempengaruhi kita macam mana kita nak maintain. But anyhow, okay, kita kena ambil positif, kita kena katakan kalau lab lain buat, boleh buat, kenapa kita tak boleh buat. Okay. Second konsep yang penting ialah MED ataupun MED. Okay. Yang biasa dia kalau sebelum ni kita biasa dengar 3M 1E. Okay. 1D ni ditambah oleh Puan Fariza Awasifu. Okay, pasal ini Puan Fariza memang expert. Okay, dia tambah satu lagi. Itu jadinya 3M 1E 1E. Ini ada dokumen. M tu adalah apa? Man ataupun manpower ataupun staff. M lagi satu tu apa? Mission. Apa mission? Equipment, analyzer dan sebagainya. M lagi satu adalah method. Apa dia? Ujian. Ujian dijalankan dan sebagainya. E adalah environment. Okay, environment lab macam mana? Suasana dia. Adakah
improper way dan sebagainya, cukup ke tidak kemudahan dalam situ. Dan all this kena dokumentkan. Kalau tak dokumentkan, tak ada rekod dan sebagainya, cannot do. Okay? Dan untuk konsep ini, MED ni, dia ada daripada kelas 5.5 sampai 10.10. Okay? So just remember that, ini yang saya cerita tadi lah, untuk kita standard FILAS ini, 2702 ni, ada dua je. Pertama, okay, dan juga MAP. Ini basic. Daripada banyak-banyak kita baca tu, inilah dia intipati. Okay. Ini dah saya cerita tadi. Okay. Workplace environment must be suitable and sanitary. Okay. Maknanya dia daripada segi temperature dia, jangan terlalu panas sangat. Perlu pakai lab coat. Okay. Jangan terlalu sejuk pula. So, and then layout dia macam mana, the facilities and then the security of staff. Dokumentasi. Okay. Kena ada records dan juga simpan dalam keadaan baik. Ini adalah requirement, okay, dalam standard FILAS, iaitu daripada 4.0 sampailah 10. Okay. Mungkin saya tak perlu baca lah secara detail kat sini. Cuma kalau you perasan kat sini, 4.0 ni adalah management, okay, organisasi. Ini penting macam saya kata tadi. Nanti saya akan cerita. Okay. Lepas tu personal, okay, apa dia yang kena ada untuk melaksanakan all this. Yes. Lepas tu dokumentasi pun penting. Kena ada dokumen controller ataupun rules quality, whatever name that you want to give. Kemudian internal audit. Kena buat internal audit. Dan benda tu di-implement. Environment, suasana tempat kerja macam mana. And then pembelian, supplier. Macam mana kita buat pembelian. Mana kita pilih supplier. Benda-benda ni diberitahu dalam standard. Kena nak buat. Yang paling penting adalah lab equipment, reagent dan consumable. Okay. And then process control. Process control ini adalah melibatkan daripada 1 sampai 10. Okay. Macam mana service agreement paling mudah, orang permohonan macam mana dibuat. Okay. And then macam mana kita refer sampel keluar. Okay. Sampailah kita keluarkan result pada 10.9 ini. Dan 10.10 ini kita menceritakan tentang LIS. Sekiranya lab kesihatan itu ada. Kalau secara manual, clause ini tak terlibatlah. Okay. 10.10 ini. Now, ayat yang paling penting yang banyak kali saya sebut tadi pada awal, ISO ini ada is ongoing process. Okay. It based on the lab capacity, kemampuan lab itu macam mana, sebab dia bergantung kepada bilangan staff, bilangan analyzer, okay, even bilangan staff dijalankan. Okay, the facilities that they have, okay, dan juga manpower. Manpower ni pada. Okay, ini sebagai perbandingan untuk kita lebih nampak secara visual dia. Okay, Mama Hospital kita tengok macam very complicated. Okay, they have banyak peralatan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat Mama Kesihatan, dia ada peralatan yang paling minimum. Okay. Analyzer mungkin, chemistry mungkin ada. Okay. Tetapi kalau untuk unit-unit lain, contohnya kalau untuk culture, bakteria dan sebagainya tu, saya tak tahu, tapi saya rasa mungkin tak ada. So they need to send to mak-mak yang berhampiran. Itu saya kata tadi, dia berbeza dengan lab-lab lain. Ini saya dapat information yang mana ada beberapa makmal. Mungkin kalau ada makmal yang peserta kat sini yang hadir daripada makmal mana, mungkin boleh share lah. Okay. Sebabnya saya dimaklumkan adanya 4 buah hospital makmal ini dapat ISO 15188. Okay. Saya tunjukkan ini untuk membuktikan actually, okay, ada juga klinik kesihatan, okay, I mean the lab, boleh dapat 15189. Yang mana saya tunjuk dah tadi, requirementnya lagi banyak.
But then, they can get. Okay. Tapi yang makmal lain ni kalau rasa tak mampu untuk ke arah 15189, kita ambil yang minimum, ILAS punya standard iaitu MS2702. That is the paling minimum. Ini secara orang kata apa yang saya nak highlightkan berkenaan dengan kadang-kadang kita kata, oh NC, okay. NC ni orang kata kadang-kadang, oh lama naklah aku dapat NC, okay, takutlah, okay. Lepas tu banyak kerja lah nanti nak buat, lepas tu ini cari salah staff dan sebagainya. No. When we talk about NC, okay, kena faham bahawa, okay, adalah untuk penambahbaikan. Itu yang kena letak dalam kita punya mindset. When we got NC, okay, non-conformance, okay, itu adalah untuk penambahbaikan yang lebih baik. Okay. Kalau dilihat dalam graf ini, okay, saya ambilkan senario analogi, okay, kita ada 4 makmal. Okay. Makmal A, makmal B, makmal C dan makmal D. Line ini adalah is the minimum standard that we need to go to. Yang warna biru ini adalah menunjukkan percentage yang dia meet requirement ataupun yang dia buat persediaan. Tak kira lah dia orang kata apa sampai tahap very maximum. Okay, makmal A ni, yang makmal B ni very sikit lagi nak sampai yang ini. Yang ini terlebih sikit, yang ini memang jauh. Okay. Bila ada audit dan sebagainya ataupun proses internal audit, okay, that you have run towards selepas you laksanakan orang kata apa standard ini, tiba-tiba you dapat okay, macam saya kata tadi, dia akan ada proses adequacy audit yang ini, okay, permohonan. Selepas itu akan ada pre-assessment and then compliance. Lepas compliance ni baru akan dapat akreditasi lah. Ya, dia ada proses ni. So let's say, okay, bila sama ada macam saya kata tadi, during the internal audit ataupun masa assessment DSM, dapat NC. Yang ini dapat 1 NC, oh seronok. Okay, lepas tu yang ni, oh dapat 5 je. Yang ini, alamak aku tak dapat apalah, best lah, kita bagus dan sebagainya, kita tak dapat apa-apa pun. Okay. You tengok lepas tu makmal D ni, 7 NC, paling banyak. So, saya dah cakap pada awal tadi, kena letak dalam kita punya mindset bahawa NC itu adalah penambahbaikan. After lab, okay, buat penambahbaikan, okay, they will go up to the next stage standard. Ini naik sikit. Sebab dapat 1 je NC penambahbaikan. Yang ni naik sini sikit. Yang ni tak naik apa sebab tak dapat apa. Still maintain lah. So yang 7 ni banyak dia kena buat. And then they up. Sama dah level. Okay. Sebab tu saya kata tadi, jangan takut, jangan risau even if you got NC. Okay. Tapi kena justify lah. Nanti NC itu valid ke tidak sebab. Okay. Now, kita pergi session yang seterusnya. Macam mana kita nak start? Saya boleh cerita kat sini ada 9 step lebih kurang. Okay. How we want to go for the akreditasi. First, the top management ataupun head of lab ataupun ketua makmal ini kena tahu, kena faham pasal standard. Dan wajib ada standard. Kalau tak ada, kena beli. Okay. Macam mana kita nak pergi akreditasi tapi kita pun tak ada rujukan. So, mesti ada ni. Ini first. Yang kedua, okay, the top management di klinik kesihatan, okay, dan juga ketua makmal mesti ada goal, objektif. Okay. Kita kena pergi ni dalam tempoh 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Kena ada. Kena decide the target. If not, sampai bila-bila lah nanti. Okay. Orang kata apa? Come as goes. Dia akan pergi berlalu macam tu je lah. Sebab tak ada target. So, kena ada. Yang kedua, kena ada goal dan juga objektif untuk dapatkan akreditasi. Whatever it is. Dan kena dapat sokongan staff lah. Sebab tu yang nombor 3 ni, kena create awareness. Educate semua staff.
Sebab kita tak boleh buat seorang. Kalau kita buat seorang, kita syok sendiri. Okay. Kalau you ada 10 orang staff, 10 dalam staff tu kita kena bekerjasama. Kena create awareness dan kena educate everyone. Okay. Kalau mana-mana yang dah pergi bengkel ke kursus, kena cerita balik. Eco training. Tu kena pastikan the teamwork. Dan salah satu contoh yang paling mudah, boleh buat poster ke, banner ke, CME dan sebagainya. Katakan, okay, kita nak pergi ke arah, orang kata apa, pergi di testing. Sampailah, okay, banting ke dekat situ, supaya hari-hari kita tengok. Yang keempat, kena appoint, okay, ataupun kena lantik key personnel. Okay, dalam standard tu ada mention lah, siapa dia key personnel. Quality manager, technical manager, document controller dan sebagainya. Okay. With the relevant committee. So, relevant committee ni contoh je kadang-kadang perlu ada komiti. Contohnya orang kata apa, dia tak semestinya ramai orang. Mungkin seorang tu dia boleh jadi 2 tanggungjawab lah. Contoh, dia sebagai document controller. Dalam masa yang sama, dia mungkin jadi penyelaras untuk KPI, NIA ataupun rejection sample dan sebagainya. Sebab benda tu perlu ada monitoring. Okay. Dan yang kelima, kena ada brainstorm. Okay, brainstorm ataupun discussion among staff to make a proper preparations toward execution. Kena ada discussion staff. Sebab kita tak nak sendiri. Okay. Because we need a cooperation. Okay, kita perlukan kerjasama, kita perlukan komitmen mereka dan kita perlukan feedback. Ini yang paling penting, feedback daripada among staff. Mungkin kita fikir as a top management kat situ, we need to do this and this. Tapi actually it's not practical to the staff implement. So that's why kita perlukan perbincangan and brainstorm. Dan buat Gantt, propose budget. Sebab nak pergi ISO ni memang kena ada budget. Sebab ada bayaran dia. Kena ada training. Okay. Target dan sebagainya. Dengan budget ni jangan risau. Okay. Bagi saya sebab kalau you dapat convince the perusahaan, I think should be okay. Saya kata awal tadi, daripada kerajaan nak membazirkan berjuta-juta tu untuk bayar samad, without nothing benefit to the lab. Perkhidmatan setakat kita bayar ganti rugi atas kesilapan yang berlaku, lebih baik kita dapatkan bajet untuk mengelakkan pembaziran yang kita bayar atas kesilapan. Okay. So benda ini no need to be worried. If you can convince the top management, I think should be okay. Kena buat planning. Yang keenam ialah document preparation. Mana kita nak prepare dokumen yang berkaitan. Seperti SQM if you have, okay, SOP, WI dan sebagainya. Yang ini adalah ongoing process. Bukannya nak buat sampai perfect 100%. No. Okay. Yang penting masa saya kata tadi, dokumentasi ini apa yang you buat berdasarkan the minimum standard requirement dan you tulis. Okay. Kalau you tiru many hospital ataupun many lab, you akan asyik review dokumen dan sebagainya. Yang nombor 7, implementation of PMS. Okay. Lepas dah ada dokumentasi, kena follow. Kena bagi taklimat, kena bagi orang kata apa, CME ke whatever kepada staff. Okay, this is the new standard kita, prosedur yang kita kena follow ini. Okay, tak perlu pakai yang lama dah, kita kena follow yang itu. Whatever it is. Okay. Kalau ada perbezaan dan sebagainya, kena bagi tahu dan kita buat pindaan dan kita buat yang baru. Okay. Kena implement based on the approved document. And then internal audit. Internal audit ni kena buat. Sama ada secara implementasi ni, yang ini saya tak berapa faham sangat di peringkat klinik kesihatan. Okay. Sama ada daripada main lab ataupun PKD ke yang akan audit wall, okay, ataupun among lab. Jangan salah faham bila kita katakan internal audit ini adalah lab tu saja. Kalau ada 5 orang itulah yang audit. No. Bila kita katakan internal audit, ia juga boleh dilakukan oleh inter lab. Contoh, AK Seremban.
Okey, dia pergi audit KK yang berberai, KK ampangan ke dan sebagainya. Okay, boleh, tiada masalah. Itu pun masih lagi dipanggil internal audit. Okay, bukan saja di dalam lab. Okay, sebab staff tak ramai. Okay, mungkin boleh ambil yang luar. Kalau external audit atau assessment, dia mesti authorized body. Okay, daripada ASM ke ataupun daripada mana-mana institusi, itu dipanggil external audit. Tapi kalau dalaman ini boleh mungkin interlab. Don't worry. Semua yang penting kena ada lantikan as a audit. Bukan saja-saja pergi situ apa audit you all. Tak. Okay. Kemudiannya yang nombor 9 kena buat MRM ataupun Management Review Meeting. Yang ini untuk pastikan QMS dalam sistem itu berjalan dengan lancar. Dan kalau ada apa-apa isu dibincangkan dalam MRM. Itu ada 9 step yang secara umum lah. Okay, mungkin ada yang lain-lain boleh tambah. Saya rasa there's no issue. Ini apa yang saya nak share dengan you all. So ada 9 step yang kena buat. Basically. Okay. Now saya share dengan you all carta organisasi. Okay, iaitu yang paling penting. Okay, is very important. Because without this, you akan tak tahu siapa punya responsibility, macam mana kita punya link. Ya. Orang kata apa? Interrelation among staff ataupun key personnel. Yang ini, okay, saya difahamkan oleh beberapa lab, iaitu beberapa negeri, tak salah saya, dia ada main lab dia. Dia ada main lab sama ada KD ataupun KK. Ini untuk negeri lah, kalau tak salah saya difahamkan. Lepas tu KK tu, okay, KK ataupun branch lab, dia merujuk kepada main lab. Kalau ini, sebenarnya dia sama seperti dalam private lab, hospital. Dia akan ada HQ dia. Okey, contoh lab private A lah, saya tak nak sebut nama. Dia ada HQ dia kat KL, lepas tu dia ada banyak cawangan-cawangan dia dekat negeri lain. So, dia ada main lab, okay, dan dia ada branch. Samalah dia punya model dia, iaitu main lab PKD, KK negeri, ataupun KK dia bagi KK besar, dan dia ada KK yang ke bawah dia. This model. Satu lagi, mungkin dia lab yang besar dan dia mampu nak buat. So stand alone. Boleh, tak ada masalah. Based on your punya decision. Okay. Tapi yang ini kena lihat betul-betul. Sebab mempengaruhi cara kerja, dokumentasi dan sebagainya. Yang ini penting. Okay. Macam mana you all nak buat. Kemudiannya bila dah ada organisasi dan sebagainya dah jelas, okay, kelas 5.4, okay, you need to give the responsibility, authority, dan kita kena lihat interrelation between, okay, among the staff, okay, apa yang jadi head of lab, okay, siapa jadi head of lab, ketua makmal siapa jadi quality manager yang menjaga QMS, siapa jadi technical manager, dan kalau dalam standard tu dia ada syarat-syarat dia siapa, okay, and then document controller, siapa yang jaga. Ini penting ni, okay. At least ada 4 benda ni. Okay. Selain pada masa saya kata tadi, komiti quality yang menguruskan beberapa perkara dalam organisasi tersebut. Okay. Technical requirement. Okay. Ini saya akan pergi pada technical requirement. Okay. Saya bagi contoh saja kat sini, which is yang boleh sebagai guideline. Okay. Pertama sekali, you all kena select ataupun decide, okay, what the test that you want to go for underscope ISO, underscope FILAS standard. Okay, itu nanti saya tunjukkan. Okay. Kena select, you kena decide dulu. Yang kedua, okay, participate untuk EQA ataupun ILC. ILC ini ada interlab comparison. Ini kena ada because dia ada satu prasyarat. Okay, ini ada dalam clause ini. Lepas tu method verification dan validation. Kadang-kadang mungkin ramai confused. Apa verification, apa validation? Okay. A very simple word that I can share with you. Validation ni adalah satu test yang kita buat, kita modify.
Itu dipanggil method validation. Orang tak pernah buat lagi. Tak ada IFU lagi. Kita tak beli kit tu. Kita sendiri yang olah test tu. Kita sendiri yang buat method tu. Itu dipanggil method validation. Okay. Satu lagi ialah kalau test itu kita pandai-pandai ubah. Contoh, kita buat rapid lah, rapid dengue katakan dalam tu kita need to have baca reading dalam 15 ke 20 minit. Tapi kita pandai-pandai ubah. Pandai ubah based on kita punya study ke record dan sebagainya. Kita tengok, oh result ni kalau nak tunggu 15 minit, lama. Bila saya tengok result dia lebih kurang sama je kalau 5 minit. Ini saya bagi contoh, jangan buat pula. Contoh untuk mudah faham. Buat 5 minit, sama je result. Okay, so kena buat method validation untuk pastikan benda tu accurate. Itu maksud dia method validation. Kita ubah daripada IFU asal daripada 15 minit jadi 5 minit atau 10 minit. Okay. Verification method ni pula adalah kita kena verify seperti mana dalam IFU ataupun product research tu, that is what result yang kita dapat. Okay. Sensitivity dia dan sebagainya. Apa yang di-declare dalam product research tu kita kena verify. Betul ke? Itu nama dia method verification. Okay. Dan untuk itu, kita juga kena buat perkara-perkara ini. Okay. Dalam clause 24.6. Dan juga ini. Acceptance testing. Apa pula beza acceptance testing dengan yang lain ni? Okay. Acceptance testing ini ialah bila kita nak gunakan peralatan baru, kita nak gunakan reagen baru untuk buat test, kita kena buat acceptance testing. Sebelum kita guna. Dia dalam clause ini. And then satu lagi LJ monitoring. Kita kena pastikan LJ monitoring kita in place. Dalam clause 10.5. Kemudian dia calibrate, rechecking, verification equipment, okay, seperti pipette dan sebagainya itu, okay, thermometer, apa lagi, balance, okay, dalam clause ini. Okay. Temperature monitoring. Okay. Sekarang ni the best is temperature monitoring boleh dalam sistem dah. Okay. Auto. Tak perlu catat pakai. Orang kata apa. Tak perlu catat pakai. Manual. Ada banyak dalam sistem. Okay. Dia punya auto. Dia dalam clause ini. Okay. Ini contoh. Ini contoh yang kita ada di makmal. Maksud saya bila kita select ataupun decide tu ini. Kita ada 4 test untuk ini. Kita ada biochem untuk 3 bulan. Kita ada microserology, ada ini. Tapi mana kita yang nak pergi ISO? Kita pun tak ramai. Kemampuan tak ada. Okay, lepas tu tak semua yang kita boleh ada bajet untuk buat itu dan sebagainya. So we select first. At least kita familiar untuk pergi kepada akreditasi. Okay. Kalau di makmal hospital pun kita ada select majority dia tak pergi semua test pun. Kita select je. Mana-mana yang penting, mana-mana yang very important, rutin dan sebagainya. You don't go for the all test untuk ISO. Itu yang sebenarnya. Ini kena faham. Sebab, okay, ia bergantung kepada capacity of the lab, staff, load dan sebagainya. Yang boleh fit dengan kita punya standard tadi. Sebab kena ada participate of internal quality assurance AQA dan ILC. Okay. Test is underscore. Mana yang kita nak pergi underscore. ISO. Okay. Dan kena perlu method verification dan validation. Jika peralatan yang inilah macam saya kata tadi, test baru dan sebagainya kita ubah. Can start with some few tests. Maksudnya bagi saya kalau rasa terbeban untuk buat semua, you can start a few tests. Yang praktikal lah. Okay. Dan kena buat comparison study. Kalau ada banyak peralatan. Kemudian buat acceptance testing. Macam saya kata tadi, setiap reagen yang kita pakai, kita kena buat acceptance testing. Ini lebih teknikal sikit dan saya tak boleh cerita in detail lah kat sini. Okay. Yang ini kalau kita lihat dekat makmal, inilah yang kena buat. Okay, calibration, okay, rechecking, verification, all the file yang kita gunakan. Okay. Dah nak habis dah saya rasa saya punya slide ni.
when we talk about the QMS ataupun Quality Management System, ada 4 perkara or 5 perkara, okay, yang kita kena highlightkan ataupun kena tukar mindset kita. Actually, QMS ni ataupun quality ni, ia bukan satu benda yang mustahil ataupun bukan benda yang susah. Okay, itu kena ingat. Okay. Yang keduanya, quality is ongoing process. Dia bukan sampai kena sampai perfect, kena ada semua ni dulu baru kita nak pergi. No. It's ongoing process. Itu yang dikatakan sikit-sikit. Okay. Dalam tempoh you nak mohon tu, macam saya dah tunjuk dah tadi, graph, ANC dan sebagainya tu, whatever that you have, you can apply. Okay. Nanti bila dapat education audit, pre-assessment, dia akan tambah baik mana-mana yang diperlukan. Kan? And then it's always for improvement. Bila dapat NC itu, actually untuk penambahbaikan. Dan yang keempat, paling penting ialah kena bagi awareness and educate the staff. Sebab kalau kita buat seorang memang tak jadi. Sebab quality ni kena bekerjasama. Okay. It's not individual work. And paling penting, but not least, ialah teamwork. Kena ada kerjasama di lab tersebut. Jangan ada bermasa muka, jangan ada marah dan sebagainya. Kena ada kerjasama. Tak kira apa level mereka. Daripada PPA sampailah kepada top. So, before we last, okay, please change our mindset. Okay, to make it successful. Which is, okay, do what you write, write what you do. Buat apa yang kita tulis apa yang kita buat. Itu adalah orang kata apa, ayat standard daripada ISO. Dan bahasa mudahnya, kalau yang ini betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kalau kita dah biasa buat macam ni, okay, mungkin benda tu benda salah. Benda betulkan. Okay. As I mentioned, kena komitmen daripada semua staff, okay, teamwork, dan it's ongoing process, okay, no need to be wait until 100% perfect. No. Okay. Apa yang ada kemampuan kita beza-beza. Okay. Saya rasa ini last slide. Okay, thank you so much for everyone. Okay, inilah perkongsian saya. I'm not to say that I expert on this. Cuma saya hanya berkongsi ilmu, apa yang saya boleh kongsi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya ada. Okay. Itu nombor kontak saya, email kalau untuk hubungi, insyaAllah. Okay. Kalau ada pertanyaan tu, boleh ni lah. Okay. Okey lah tuan speaker, kita dah ada beberapa pertanyaan. Okay. Daripada Encik Syed Ahmad, dia tanya, QM tu sebaiknya dibuat di peringkat mana? State, PKD atau klinik kesihatan? Yang mana? Dia tanya pasal lab quality manual. Dia Lab nak quality buat di manual. peringkat mana? Okey. Saya stop dulu lah ni. Okey. Dia macam ni. Untuk kita pergi buat dokumentasi ni, dia kena decide daripada sebab saya tak mahir sangat tentang KK punya orang kata apa, setting. Tapi yang saya faham, ada setengah-setengah negeri, dia ada main lab dia. Okey. Rasa macam dekat Sarawak, Hisham, you ada main lab kan? Okay. Ada. Mana ada induk. Mother clinic Okay. dia. Induk. Ada induk, makmal induk. So makmal induk tu yang buat LQM tu. Okay. Dan dia diguna pakai untuk branch-branch dia. Boleh buat macam tu juga. Okay. So benda ni boleh discuss among top management. Top management tu maksud saya klinik kesihatan sendiri dan juga di peringkat JKN. Okay. Ataupun kesihatan awam. Ketua negeri kat situ. You all kena decide. Supaya perkara ini boleh digerakkan. Kalau you all rasa macam lab you besar, contoh saya bagi contoh ini saya bagi contoh lah. Klinik kesihatan Seremban. Okay? Klinik kesihatan Seremban. Dia ramai. Lepas tu dia punya orang kata apa, test pun banyak dah kat situ. So kalau dia rasa dia nak buat individual maksud dia nak buat based on the
lab, boleh. Hmm. Ha, Hmm. boleh mohon. Tak perlulah anda macam main lab dengan branch tadi. Oh ya. Terjawab ke soalan? Encik Syed Ahmad tu. Jalan, boleh ke onkan mic? Terjawab ke? Terjawab. Share slide boleh, nanti uruskanlah, Ha. boleh email ke urus dia. Ada lagi ke soalan? Ha. Encik saya cakap dah terjawab dah. Okey. Okey. Kalau nak live question pun okey. Okey. Hmm. Soalan orang kata apa? Secara live buka mic Secara and live. then cakap. Hmm. Tak ada ke? Saya rasa itu saja Saya rasa itu daripada sajalah. saya. Ha. Cuma yang saya boleh pesan kat sini, Ha. jangan takut. Okey, jangan Oh, jangan takut. takut. Jangan takut, Kena jangan rasa positif. kan. Cuba Kena boleh ubah tanya mindset lah dekat kan Encik Sarawak. Zaimi kan. Macam mana? Ha. Kena tukar mindset lah. Kena Ya, kena positif, tukar kena mindset. yakin. Ha. Kena yakin. Okey. Okey. Hmm. Dan saya katakan tadi, standard ini dah lama dah. Kalau tahun depan, okey, dia dah 10 tahun dah. Okey. Dia dah 10 tahun dah. Dia bukan baru. Okey. Dan benda ini adalah pihak KKK yang minta dilaksanakan. Dan bagilah kronologi tadi. So benda tu adalah pemimpin yang dulu, mungkin yang sebelum itu dah pencen dan sebagainya. So benda tu sepatutnya dilaksanakan sekarang lah. Okay. Dan kita takut nanti kalau benda ni kita tak gerak, benda tu akan terkubur layu lah. Okay. So Lama lah kan. sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan moderator, pihak urus dia, okay, dan juga tuan-tuan dan puan yang sudi hadir lah kat sini. Kalau ikut kat sini ada berapa orang Ada lebih kurang 155. Okay. Kalau ada salah silap tu saya minta ampun dan maaf, okay, daripada ujung rambut dan sampai ujung kaki, dan jumpa lagi di masa depan. Kalau ada apa-apa boleh je hubungi saya dah bagi nombor telefon dan email tadi, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum, saya serah kepada tuan moderator. Kepada para peserta jangan lupa untuk mengisi link kehadiran yang ada dalam chat box ya. Okey, saya selaku moderator pada hari ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada teknologis Encik Muhammad Zuhaimi bin Yaakob kerana telah sudi berkongsi ilmu yang amat menarik pada hari ini. Bagi pihak penganjur, Satuan Pegawai Sains Malaysia mengucapkan terima kasih kepada semua para peserta kerana sudi bersama dengan kita dalam siri webinar PPSM pada kali ini. Okey. Saya ada serangkap pantun di dalam arah hinggap kenari, hinggap sekawan di pohon jati. Terima kasih saudara dan saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Okey, saya mengucapkan terima kasihlah kepada Encik Zuhaimi. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Okay, bye. Okey, bye-bye. Okay, Syam. Okey. Okay, terima kasih juga kepada urus dia, okay, Cik Zakwan selaku host. Ya, Bye, terima jumpa kasih Encik lagi Zakwan. Okey, thank you.